Pernah tak anda lalu dekat satu tapak pembinaan besar dan terfikir, agak-agak apa jadi pada orang yang tinggal kat sini dulu ya? Hari ni kita nak bongkar satu proses penting di sebalik setiap pembangunan di Malaysia. Satu proses yang ramai tak tahu, tapi sebenarnya ia memberi kuasa kepada suara anda. Kita semua suka tengok negara kita maju. Ada bangunan baru, lebuh raya canggih, taman-taman moden. Semua ni kan tanda kemajuan. Ia macam satu simbol harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tapi, setiap kemajuan tu mesti ada harganya. Kadang-kadang, ada komuniti yang terpaksa berpindah. Ada cara hidup yang berubah, warisan yang mungkin hilang. Jadi, macam mana kita nak seimbangkan antara pembangunan dengan nasib orang ramai? Di sinilah masuknya satu benda penting yang kerajaan gunakan. Satu alat yang direka khas untuk pastikan pembangunan tak lupa pada kita, pada manusia. Namanya penilaian impak sosial atau senang cerita kita panggil SIA. Jadi, apa benda SIA ni sebenarnya? Ikut definisi rasmi, ia satu proses yang sangat tersusun untuk kaji, pantau dan uruskan semua kesan sosial. Tak kisahlah, baik ke buruk yang boleh jadi akibat satu-satu projek tu. Bunyi macam teknikal sangat kan? Tapi cuba bayangkan macam ni. Sebelum kita bina sesuatu yang besar, kita buat dulu satu pemeriksaan kesihatan untuk komuniti di situ. Nak pastikan kesihatan sosial mereka terjamin dan kalau ada apa-apa penyakit sosial yang mungkin timbul, kita boleh rawat atau cegah awal-awal. Okey, jom kita pecahkan lagi. Proses ni ada 3 kerja utama. Pertama, menganalisis. Maksudnya, kita cuba ramal apa kesan yang bakal jadi. Kedua, memantau. Yang ni pula, kita akan sentiasa awasi projek tu dari mula sampai siap. Dan akhir sekali, mengurus. Ini part di mana kita sediakan pelan tindakan untuk tangani apa jua perubahan yang berlaku. Senang kan? SI ni sebenarnya ada 2 fungsi penting. Bagi pemaju, ia macam kompas untuk mereka rancang projek dengan lebih baik, kurangkan risiko dan masalah sosial. Bagi kerajaan pula, laporan SIA ni jadi rujukan utama untuk buat keputusan, sama ada nak bagi lampu hijau pada projek tu atau tidak. Jadi, setiap keputusan dibuat berdasarkan data, bukan agak-agak. Okey, jadi macam mana sebenarnya pemeriksaan kesihatan sosial ni dibuat? Jom kita tengok prosesnya satu persatu. Proses ni memang sangat teratur. Mula-mula, saringan nak tengok projek ni perlu SIA ke tak. Lepas tu, bahagian yang paling penting untuk anda, pengumpulan data. Dekat sinilah suara anda, pengalaman anda dan apa saja kerisauan anda direkodkan secara rasmi. Lepas dah kumpul semua maklumat, barulah pakar akan nilai kesannya, rangka plan untuk kurangkan impak buruk dan yang terakhir, pemantauan. Ini untuk pastikan janji yang pemaju dah buat pada komuniti betul-betul ditunaikan. Masa fasa penilaian tu, perunding SIA ni akan cari 3 jenis kesan utama yang mungkin boleh jadi pada sesebuah komuniti. Yang pertama, impak langsung. Ini yang paling senang nampak. Contohnya, ada pembinaan lebuh raya baru dan beberapa rumah terpaksa dirobohkan. Kesan pada pemilik rumah tu, itulah impak langsung. Terus kena pada mereka. Kedua, impak tidak langsung. Ini pula kesan berantai, macam domino. Guna contoh lebuh raya tadi, bila dah siap, aliran trafik mungkin berubah. Kedai-kedai runcit dekat jalan lama mungkin tiba-tiba hilang pelanggan. Itulah impak tidak langsung. Dan yang ketiga, impak kumulatif. Yang ni agak rumit sikit. Ia tengok kesan gabungan projek ini dengan semua projek lain yang ada atau dirancang di kawasan yang sama. Mungkin satu projek je tak bagi kesan besar, tapi bila campur dengan 5 projek lain, ia boleh ubah wajah satu bandar tu terus. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling mustahak. Kita dah faham apa itu SIA, kita dah tahu macam mana prosesnya. Persoalannya sekarang, apa peranan anda dalam semua ni? Jawapannya ada pada satu nombor ni. 7. Nombor ni mewakili 7 perkara paling penting yang CIA cuba lindungi. Inilah dia 7 elemen sosial yang paling berharga untuk kita sebagai manusia. Daripada cara kita hidup, cara kita cari makan, sampailah ke tahap kesihatan kita, hubungan kita dengan jiran, budaya, warisan dan alam sekeliling. Tujuan utama SIA adalah untuk melindungi ke-7 elemen ni. Dan macam mana nak lindungi semua ni? Takkanlah perunding tu boleh duduk dalam pejabat dan agak-agak je kan? Mereka mesti turun padang dan dengar sendiri daripada orang ramai. Sebab itulah penglibatan awam ni bukan pilihan, tapi satu kemestian untuk SIA berjaya.
Jadi, macam mana anda boleh suarakan pandangan? Sebenarnya ada banyak cara. Anda mungkin akan dijemput untuk sesi perbincangan, atau ditemu bual, atau diminta isi borang soal selidik. Kadang-kadang ada juga forum atau pameran awam dibuat. Inilah peluang keemasan untuk anda cakap apa yang terbuku di lati, kongsi pandangan dan pastikan suara komuniti anda didengari. Pada penghujungnya, semua proses yang nampak rumit ni daripada saringan, pengumpulan data, sampailah ke penglibatan awam, semuanya menuju kepada satu matlamat yang sama. Intipatinya mudah je. Pembangunan yang sebenar-benarnya ialah pembangunan yang fikirkan tentang manusia. Ia bukan cuma pasal konkrit dan besi. Ia tentang membina komuniti yang lebih baik, selamat dan selesa untuk kita semua tinggal. Dan SIA, inilah alat yang bantu kita capai matlamat tu. Jadi, persoalan ni kembali kepada kita semua. Lain kali kalau anda nampak papan tanda putih pasal cadangan projek pembangunan baru, jangan buat tak tahu je. Ambil tahu sikit, cari maklumat kalau ada forum awam dianjurkan, beri maklum balas anda. Sebab suara anda, sekecil mana pun, ada kuasa untuk membentuk masa depan komuniti anda. Jadi, gunakannya. Untuk makluman, semua kupasan kita hari ini adalah berdasarkan panduan pelaksanaan penilaian impak sosial yang diterbitkan oleh Plan Malaysia. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami.